Jadi kalau awak lalu daripada kawasan Padang Polo, awak lepas daripada Padang Polo, awak perhati di sebelah kiri. Kalau awak mari daripada Pacu, awak perhati di sebelah kiri, awak kena nampak signboard ni di tepi jalan ni. Lepas sikit pada Padang Polo, awak kena nampak tipuk leko. Dan awak kena nampak signboard saya letak sini. Ini laluan dekat kawasan Padang Polo, Pengkalan Jepun. Bila dah awak sampai lorong ni, awak masuk di sebelah kiri. So, jom kita tunjuk jalan dia nak masuk. Layar video ni sampai habis. Ya beronak. Mene banyak pesing, tak ada tempat lain. Suasana tak boleh nak tanding. So bila awak lalu dah masuk lorong tu, awak straight je sampai awak akan jumpa banner ni. Bila awak jumpa banner ni, awak terus masuk lorong ni. Awak masuk lorong ni. Tuh, awak akan masuk situ. Okey, masuk lorong situ. Kita tengok laluan untuk masuk ke track tu, Kita tengok laluan untuk ke track. Orang muda bisa hebat cipta nama. Duo ada mene hok viral. Kelantan, Kelantan, Kelantan mendunia. Kita orang Kelantan berasa bangga. Bila awak masuk jalan lorong tadi, capek tadi, awak ikut jalan dan awak akan masuk kawasan lembu. Awak tengok tu lembu tu. Dan inilah belakang saja inilah kawasan event Duo Hosri. Awak tengok tu. Beres? Jelas tak jelas? Cuba komen di ruangan komen. Ya, beronak.